di sebalik setiap kemenangan, setiap sorakan dan setiap detik bersejarah dalam dunia sukan, wujud satu kuasa yang sering tidak kelihatan. Semua bangun. Di sinilah hujahan dibina. Di sinilah hak dipersoalkan. Dan di sinilah sempadan di antara kreativiti, pemilikan dan pelanggaran undang-undang ditentukan. Dengan izin Ya Arif, pihak Perayu menghujahkan bahawa Perayu merupakan pencipta asal logo SUKIP 2024 dan hak cipta logo tersebut tidak pernah dipindahkan secara sah kepada responden Ya Arif. Adakah pihak Perayu menghujahkan bahawa hak sebagai pencipta asal masih kekal walaupun harta intelek tersebut telah didaftarkan oleh responden? Dengan izin Yang Arif, pihak responden menegaskan bahawa hak cipta terhadap logo tersebut telah diserah hak secara sah melalui perjanjian bertulis ini. Penggunaan logo tersebut tanpa izin pihak responden melalui barangan, siaran langsung dan konten digital telah melanggar hak pihak responden. Sila maklumkan mahkamah siapakah yang sebenarnya memiliki harta intelek apabila terdapat percanggahan di antara hak kreativiti, teknologi dan pengkomersialan. Persoalan inilah yang akan membentuk masa depan undang-undang harta intelek di Malaysia. Dunia sukan moden bukan lagi sekadar permainan. Ia adalah identiti, ia adalah ekonomi, ia adalah teknologi dan ia adalah harta intelek. Apabila sesuatu logo ditiru, apabila siaran disebarkan secara haram, apabila inovasi digunakan tanpa kebenaran, undang-undang menjadi benteng perlindungan. Sejak manusia mula mencipta, manusia mula memberi nilai kepada idea. Di Malaysia, setiap idea yang bernilai melalui proses perlindungan undang-undang. Setiap permohonan dinilai di bawah rangka kerja harta intelek negara yang ditadbir oleh MYPO. Dan apabila idea diluluskan, ia menjadi hak yang dilindungi. Pertandingan MUT Undang-Undang Harta Intelek Kebangsaan Malaysia 2026 merupakan pertandingan MUT Harta Intelek Nasional pertama yang dianjurkan oleh MYPO. Ia mencerminkan komitmen MYPO dalam memperkukuhkan budaya kesedaran dan pendidikan harta intelek dalam kalangan generasi muda. Muting bukan sekadar simulasi penghujahan mahkamah.
Ia adalah sebahagian daripada ekosistem MIPO NextGen, membina generasi baru yang celik inovasi, teknologi dan perlindungan idea. Ia adalah latihan kepada generasi yang suatu hari nanti akan mempertahankan idea, inovasi dan identiti negara. Baru-baru ini juga MIPO telah menyambut Hari Harta Intelek Negara pada 26 April 2026, satu platform nasional yang menzahirkan kepentingan harta intelek dalam memacu inovasi, kreativiti dan pertumbuhan ekonomi negara. Ia menjadi peringatan bahawa harta intelek bukan hanya berkisar kepada undang-undang semata-mata, tetapi turut merentasi bidang sukan, penjenamaan dan daya saing masa depan negara. Dari seluruh negara, mahasiswa undang-undang akan berhimpun di sini. Mereka hadir bukan sekadar untuk berpidato, tetapi untuk menyelesaikan persoalan undang-undang yang kompleks. Peguam, Mahkamah ingin mengetahui bagaimanakah undang-undang melindungi masa depan inovasi.